Joe, welcome back, brother. Joe, yang ni kedai buat dabar ke buat RZ? Untuk RZ Fighter nak jalan jauh, selamat, mantul-mantul, orang cakap santai dari posisi, korang boleh masuk awal. Jangan last minute baru korang nak masuk. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Hello guys, selamat bertemu kembali bersama saya di rancangan Ketuk-Ketuk Ramadan. Okay guys, so hari ni kita ada projek sikit. Kita nak mendirikan ZSR. Tapi aku rasa yang ni bukan ZSR. So yang ni kita nak restore, masuk kat sini disebabkan dia nak restore, nak bagi lawa motor tu. So motor ni adalah motor Kip Eta yang telah di-convert enjinnya menjadi Super Kip, yang dikenali sebagai ZSR. Tapi ekor belakang dia tetap Kip lah. Joe, welcome back, brother. So kita nak cerita pasal apa ni? ZSR. Kip. Kip. So ni apa benda ni belakang kita ni? Ni dah convert dapat Super Kip. Super Kip. So asal motor ni masuk dekat sini enjin kipas. So kita dah menukarkan dia enjin Super Kip. Mantul, mantul. Alright Joe. So sekarang ni projek kita sekarang ni pasal motor ni apa benda tak siap lagi ni? Tinggal level gear. Level gear. Level gear apa benda Mat? Level gear dah longgar-longgar macam tu. So kita masuk level gear baru. Lepas tu dekat sini kita kena buat C sikit supaya dia masuk. Dia masuk cantik dekat situ Mat. Macam cantik je, macam comel je. So enjin dah running. Jo, apa kata kita start dulu Jo? Penonton-penonton di luar sana ingin melihat Jo. Start motor. Kunci semua ada? Oh, minyak ada. Minyak ada Mat. Dia ingat apa? Ada gear ni Jo? Start. Ada gear Jo. Jo ada gear Jo. Ada gear Jo. Macam mana ni? Level gear tak pasang lagi? Tak payahlah Jo. Motor dah hidup dah pun. So motor dah hidup. Wiring kita dah masuk wiring ZSR. Yang ni dalam projek yang kita restore gitu. Ada butui ke? Butui kan? So motor ni tinggal kita dah buat lever. Lepas tu kita pasang ni. Tinggal owner ambil. Owner ambil. So kat sini, alamak. Ni apa? Kau tinggal sini ke? Kau ni ngibuk. So geng, dekat sini kita menengok dia telah memakai exhaust double R. So kalau kita nak pakai exhaust double R ni, dia kena potong tapak double stand Mat. Tapi yang ni aku tak potong lah. Aku ketuk sikit, lepas tu exhaust aku modify. Ok geng, kalau korang tengok yang dekat dalam tu tapak double stand, saya ketuk sikit je. Dia tak kena pun. Ok lah, just nice lah orang cakap. So exhaust double R ni kita modify dekat tengkuk dia. Tengkuk dia kita potong bentuk pizza. Kita ke bawahkan sikit. Bising awak ni. Kita potong dia ke bawah sikit. Lepas tu dekat sini nak fittingkan dia, bagi cun-cun punya. Nak bagi tegak dengan body. Nak bagi exhaust ke dalam. Kita kena bakar kat sini apa semua lah. So motor pun dah dalam keadaan yang sempurna. Sekarang ni kita nak parking. Owner pun tak tahu lagi bila nak ambil. Betul tak? Keras lah Jo Okay Jo, ni kita buat convert. Bagi anggapan kau lah keras ke tak keras kita nak convert menjadi enjin Super Kip ni? Motor sebiji tu. Motor sebiji Mat. So nak kena standby berapa Jo kalau kita nak convert macam ni? Barang tak ada tapi nak convert macam ni. Belah juga lah. Jangan belah. Tak ada sampai belah. Yang sejujurnya 10 lah. bawah 10. Bawah 10. 7,000 ada? Mungkin 7,000 Mat. Nak convert 7,000. Itu hari aku jual motor 15,000 je. Dia cakap mahal. Itu original tau. Ambil kau ni nak convert, ambil kau. Keras 7,000 Mat. Enjin kipas nak convert pada Super Kip. Semua barang dia
Main kita, yang ni kita main Afkat tau. Ya. Casing enjin Afkat, wiring complete semua Afkat. Tapi wiring baru ZSR lah. Lepas tu blok baru, head second, exhaust baru, carburetor pakai balik, intake tukar, revolve tukar, 7,000. So kalau korang nak convert dekat luar sana tu, korang fikir-fikirkan lah. Tapi kalau korang ada kip, korang ada double R, nak salin enjin double R dekat kip, itu murah. Itu murah. Itu murah. Tu murah. Tapi kalau tak ada barang macam ni, mama modal satu kali. Mama model. Mama modal. Okay, so tutuplah cerita pasal convert-convert ni. Episod pun dah habis lah, Mat. Sekarang ni kita nak parking dulu dekat sini. Jo cakap, Sam, bengkel sepah lah, Sam. Bengkel sepah. So kita kena ambil job baru untuk meneruskan perjuangan kita. Kenapa macam banyak pula RZ ni? Jo, yang ni kedai buat dabar ke buat RZ? Kenapa macam banyak sangat ni? Yeah, boy. Ni katak ori. Ish. Kenapa ni? Kenapa semua RZ pula ni, Jo? Ni? Ini RZ saya ni. Oi, lawa pula RZ aku, Jo. Ha? Macam cantik. Macam comel dia. Asal Amir, asal memang musim dia. Yang mana? Pergilah tunjuk. Yang mana? Yang mana? Yang ni? Ya. Yang ni orang panggil katak bobok. Kata. Katak. Yang ni orang panggil apa? Mili. Millennium. Millennium. Mili Melayu. Mili Melayu. Okay kan, so sekarang ni ini prepare kita nak buat untuk RZ Fighter lah. So kalau korang kat luar sana yang nak hantar RZ, standby untuk RZ Fighter. Nak jalan jauh, selamat, mantul-mantul, orang cakap santai dari posisi, korang boleh masuk awal. Jangan last minute baru korang nak masuk. Yang ni pun ada sebiji baru juga masuk tadi. Ni baru masuk tadi. So ni datang nak buat tune-tune sikit. Nak pakai exhaust 3BS, kopek daripada saya tu, yang mantul-mantul, yang bunyi zing-zing tu. So ni nak buat. Yang ni nak buat. Yang ni dah buka dah. Memang banyak. Yang tu restore. Yang ni restore. Yang ni nak parking. Sekarang ni bagi Jo kemas-kemas dulu. Tujuan kita ni hari memang nak menegakkan sebiji motor, Jo, ya? Ya. Sebiji, ya? Sebiji, ya? Okey. So gang, aku nak menegakkan restore. Kita nak menegakkan restore kit. So ni adalah body dia yang kita dah buat powder lah. Yang ni kita menggunakan trademark Thai look. Body dia warna silver. So kejap lagi kita akan keluarkan barang dulu. Tapi sebelum tu kita orang nak kemas dulu kat sini. Susun motor dulu. Lepas tu baru kita jalan projek restore. Projek apa, Jo? Risto. Sekali lagi, Jo. Risto. Sekali lagi, Jo. Risto. Restore. Santai di posisi. Pandang.
Yo. Kucing terkepit Jo. Kucing terkepit Jo. Woi bangun. Woi bangun woi. Kepala terkepit. Oh okey. Sambung. The next day. Jo. Sudah siap Jo. Mantu-mantu. Alright yang so sekarang ni body nampak ni dah tegap. Sport rim dah nice. Body silver. Aksesori hitam. Sport rim putih. Hari dah siang. Ambil kau. Betul orang cakap pukulan restore satu malam boleh settle. So sekarang ni kita nak buat apa lagi Jo? Pasang kecil-kecil. Yang besar-besar nanti macam. Kalau aku rasa kalau dah macam ni, dah boleh turun, dah ada tongkat, kita boleh naik dia punya enjin. Boleh juga. Boleh juga ah. Dia punya wiring tu lain hari pun boleh. Lambat sikit pun tak apa tak. So sekarang ni ini pun dah okey dah. Kan macam bracket-bracket ni dah pasang. Ada lagi part-part lain. Dia punya pedal depan, pedal belakang, dia punya cover lampu bawah ni. Lepas tu banyak lagi sebenarnya kan. Tapi yang ni pun dah nice mat. Inilah restore kalau korang nak tahu. Bila barang-barang ni dah siap, nak menyiapkan dia menjadi sebiji motor ni macam pasang Lego. Macam pasang Lego. Memang senang lah bila semua barang dah siap. Tapi kalau barang yang tak siap, nak kena tunggu. Itulah prosesnya. Jadi lambat. So sekarang ni jom kita naik enjin mantul satu kali. Okay guys, so sekarang ni enjin pun dah naik. Jo, enjin dah naik dah Jo. Tinggal kita ikat mounting, susun wiring. Lepas tu switch, kunci, lampu, cover set, rantai. Lagi apa? Wiring. Pening aku dah sebut dah tadi Jo. Okey lah kan, aku rasa sampai sini saja. Hari pun dah tegang menegang dah tu So kita akan sambung di next video. Jumpa. Kau memang gampang betul-betul kau ni. Kau memang binatang. Kau memang Jumpa apa Akan datang. Jumpa episod. Jangan lupa apa? Subscribe, komen dan share. Mantu. Tekan loceng. Tekan loceng. Video masuk diorang tak tahu. Tekan loceng banyak-banyak. Apa benda lah ya. Bye bye. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
Bye.